Saya nak pesan kepada diri saya dan kepada semua, jom tuan-tuan kita bertaubat sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Ramadan dah dekat dah, tapi hati kita masih lagi penuh dengan dosa, masih lagi banyak perkara-perkara lalai yang sedang kita lakukan. Kenapa? Kita selalu bertangguh-tangguh dalam memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sangat ke yang kita ini akan dapat masuk ke dalam bulan Ramadan? Ada ke orang yang boleh yakinkan saya besok bahawa dia akan terus hidup? Kematian itu akan datang bila-bila masa sahaja. Moga-moga kita sempatlah untuk sampai ke dalam bulan Ramadan. Tetapi apa kata sebelum itu kita bersihkan dahulu diri kita sebelum masuk ke dalam bulan yang sangat-sangat mulia. Bulan Ramadan bukan sekadar bulan untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga, tetapi bulan Ramadan adalah bulan keampunan, bulan untuk kita berubah, bulan untuk menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayang, sekiranya kita tidak membawa jiwa yang bersih untuk bertemu dengan bulan yang mulia ini, jangan risau, Allah itu Maha Pengampun. Sebesar mana pun dosa kita, sekiranya kita datang dekat kepada Allah, sujud dalam tangisan, Allahu Akbar, Allah akan membersihkannya. Jangan tunggu lagi tau, jangan tunggu bulan Ramadan, bermula daripada sekarang. Moga-moga Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan yang sangat bersih, dalam keadaan sangat diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah membenarkan kita dan mengizinkan kita untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, dan Allah benarkan kita untuk bersama dengannya. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.